ke? Hai semua, dah tengok kan video kami tadi? Jadi ini adalah aktiviti pertama kita. Kita akan buat sesi refleksi. Sila tonton situasi yang telah kami lakukan ini, keluarkan sehelai kertas dan tulis refleksi anda. Sinopsis cerita. Ain, seorang pelajar universiti, berasa gagal dan kecewa selepas mendapat keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan. Dia berjumpa kaunselor kolej, Cik Siti, untuk mendapatkan bantuan. Sepanjang sesi, Cik Siti mengamalkan teknik-teknik teori pemusatan insan iaitu empati, penerimaan tanpa syarat dan keturunan kongruent. Melalui perbualan yang tulen dan mesra ini, Ain mula menyedari nilai dirinya dan mula menerima realiti dengan lebih positif. Hai Ain, selamat datang. Awak nampak sedikit muram lah hari ni. Ada sesuatu ke yang bermain di fikiran awak ni? Ya cikgu, saya rasa saya gagal. Keputusan saya tak berapa nak bagus. Saya rasa saya tak layak pun nak jadi cikgu nanti. Oh, saya dengar awak rasa kecewa dengan keputusan tu dan awak mula ragu dengan diri sendiri. Betul? Ya, betul cikgu. Saya rasa macam semua usaha saya sebelum ni sia-sia je. Saya faham perasaan tu Ain. Bila kita dah cuba yang terbaik tapi hasilnya tak seperti yang kita harapkan, memang sakit rasanya. Tapi saya nak Ain tahu, saya tetap menghargai usaha awak tau dan saya terima awak seadanya tanpa menilai. Terima kasih cikgu. Saya rasa lega bila cikgu tak marah atau menilai saya. Yelah Ain, dalam hidup kita ni, nilai diri kita bukan ditentukan oleh keputusan semata-mata Ain. Kadang-kadang kegagalan itu cuma cara lain untuk kita belajar tentang diri kita sendiri. Oh, begitu. Mungkin saya rasa keras pada diri saya sendiri sebelum ini. Tapi Ain, awak tahu tak? Bila awak sedar, itulah langkah pertama yang paling penting. Awak sebenarnya seorang yang berani datang ke sini dan jujur dengan perasaan awak. Itu bukti awak kuat tahu sebenarnya. Terima kasih cikgu. Saya rasa saya boleh cuba semula lepas ni. Tapi kali ni dengan lebih tenang. Itulah semangat yang saya nak ada dalam diri awak. Saya percaya awak mampu berkembang jadi versi diri awak yang lebih terbaik. Okey Ain? Okey cikgu. Terima kasih. Sama Ain.